Assalamualaikum and good morning. Hari ni kita sambung besok lagi. Lokasi seperti yang korang sedia maklum, Stadium MMU. Tak tahu nak gimana. Sebab hari ni kita orang keluar lambat sikit, and it seems this is the logical decision to do this walk lah. Sebab tadi terlewat 10 minit. So timing wise akan kacau kalau kita orang pergi tasik yang lain atau taman tasik lain. Kita besok sama-sama dekat Stadium MMU. Selalu jumpa uncle ni dengan auntie tu. Aku rasa dia orang ni tinggal nearby kot. Baru mula 0.12 km. Selalu nampak auntie ni. Mesti dia orang tinggal berdekatan. Cerita dia, aku terjumpa this one group lah. Ni si kawan aku lah, si Magneto, si Syamu Cipok. Dia share kat aku Group Brisk Walk Malaysia. To compare dengan aku punya step yang selalu aku buat lah, macam anak-anak je banding dia orang. Sebab dia orang semua stok 10,000 step pun. Tengok betul-betul membakar semangat betul. So in a positive way, aku rasa macam push, aku pun nak buat macam tu lah. So itulah, I can say it's a good thing juga aku join group tu. Banyak yang share dia orang punya journey, and it is encouraging. So kalau kata korang tak join lagi, aku rasa macam baik korang join group Brisk Walk Malaysia tu. And they have like 200,000 members. Macam best gila, inspiring lah. Dalam group tu lah, aku tengok ada satu orang ni, dia boleh brisk walk dalam rumah, and dia boleh dapat 10,000 step 3 km. Dia punya graph dia macam tu. Apa? It shows that kalau betul-betul nak buat tu, mana-mana pun boleh buat. Impress gila. Okay, dah settle satu pusingan 0.45 km. Pelan-pelan dah sampai dekat swimming pool dah. Dah nak satu pusingan dah. Okay lah. Dah dekat satu pusingan dah. Pelan-pelan dah satu pusingan. Yelah 0.58 kilo. Nanti lah sambil-sambil kan. Pace pun slow-slow je. 12.18 pace. Okay lah, untuk beginner. Burung apa? Dekat 1.5. Dah 0.72 km dah. Pelan-pelan. Boleh. Okay, dalam duduk diam, pelan-pelan dah nak masuk ke pusingan kedua. So dah 0.88 km. Aku punya heart rate tak read. Aku rasa mungkin sebab tadi tak setting kot. So heart rate aku kosong. Heart rate punya setting tu mungkin tak sempat nak ni, aku terus on je. So tak dapat nak tengok kat situ lah. Ni aku cakap ni, heart rate kosong, kilometer 1.1. Okay lah, heart rate tak ada pun, janji count tu ada, and steps tu ada pun okay. Cumanya next time aku nak kena careful lah.
Dah sampai round ketiga dah. Dah 1.34 kilo dah. Okay, update terkini 1.74 kilo. Wah, dah lebih dah 1.5. Okay lah. Aku nak kena tunggu ni lah. Aku rasa cukup dah kot. 1.7 ke. Kalau dapat end at 2 km pun dah ok. Ni kat belakang, aku kat depan. Sebab tadi aku dah start early. Aku tinggal dia. Tunggu dia datang lah. Tunggu dia datang. Ok lah kot. Dah 1.94 kilo. Sikit lagi dah dapat 2 km. Ok lah. So, seperti biasa, kepada korang yang baru, korang boleh consider to like, share, follow, comment, and returning subscriber. Thank you. Thanks for the support all this while. Kita jumpa di episod seterusnya. Penat dah. Penat. Assalamualaikum. Bye.